Apa itu herd immunity? Okey, so nampak ada gambar payung dekat sini kan, tapi nampak juga ada orang yang tak pegang payung tapi dia berlindung di bawah orang lain. Malah dia siap ajak orang tu, kenapa nak turun, nak buka payung, tak rasa pun hujan. Tapi sebenarnya dia berlindung di bawah hujan orang lain. Okay, now, apa itu herd immunity? Herd immunity adalah imuniti kelompok dalam bahasa Melayu dia. Dia mudah nak cerita kan, dia mudah nak cerita, nak fahamkan, kita buat satu gambar rajah, kita buat satu gambar rajah. Saya suka bagi analogi ni kalau secara face to face. Bayangkan dekat dalam satu bilik ada 100 orang jururawat. 100 orang jururawat, katakan semua, kebanyakannya perempuan pakai tudung. Okey, adalah dalam 4, 5 orang, jururawat lelaki tak pakai tudung. Of course lah kalau jururawat lelaki pakai tudung kita risau. Okey. So jururawat yang tak pakai tudung ni katakan dia lebih terdedah kepada risiko kena jangkitan kutu. Katakan tudung tu melindungi daripada kutu. Okey. So bayangkan dalam bilik tu kutu pun datang dekat pintu masuk. Lepas tu kutu melekat dekat first rambut yang dia nampak, jururawat lelaki. Lepas tu dia nak melompat pergi tempat lain. Dia nampak dah tak ramai lelaki, nampak sebelah kiri pakai tudung, kanan pakai tudung, depan pakai tudung, belakang pakai tudung. Dia tak boleh nak melompat. Tetapi bayangkan kalau dalam bilik tersebut ramai jururawat lelaki yang tak pakai tudung ataupun jururawat memang buka tudung, so kurang perlindungan daripada kutu tersebut, kutu tu pun akan boleh melompat dan akhirnya ramai dapat jangkitan kutu. Sama konsep dia dengan kita punya herd immunity dalam satu kelompok masyarakat, kita tahu bahawa tak semua orang boleh ambil vaksin, khususnya individu yang terlalu muda. Contohnya MMR kita tak boleh bagi less than 6 bulan, bukan sebab bahaya, sebab ia tidak berkesan. Nanti vaksin tu dia neutralizekan oleh antibody sedia ada dalam badan baby tersebut. Okey. Dan baby ini sebab dia belum divaksinkan, dia terdedah kepada jangkitan measles. Siapa yang melindungi dia? Kanak-kanak yang lebih tua yang telah menerima vaksin dalam kelompok dia, dalam kelompok taska, kelompok perumahan, kelompok komuniti. Kalau ramai yang tolak measles, mumps, rubella, MMR tersebut, kuranglah orang yang menerima perlindungan, sama dengan kuranglah jururawat yang pakai tudung tadi, akhirnya wabak boleh berlaku. Dia akan merebak. Sebab itu, kita tengok bila jatuhnya kadar imunisasi MMR dalam satu kawasan, wabak akan mula berlaku. Okey? So, disebabkan itu, kita kena cuba vaksinkan seramai yang boleh. Dan bila wabak berlaku, kita try catch up dengan catch up immunisation yang macam contohnya kita buat Mr. SIA tempoh hari, MRSIA tempoh hari.